So kita letak dekat adik. Kita tengok sini. Apa fresh sebelah lagi apa kat licin. Oh dapat licin, kita dapat licin. Nampak? Memang dapat. Korang tengok ni, ibu tak pakai foundation tau ni. Ibu hanya pakai compact powder ni. Okay. Korang tahu tak dia punya compact powder dia bertupan korang. Ibu tak payah pakai ibu hanya pakai sunscreen. Lepas tu ibu tepekkan dengan compact powder ni je. Elok ke dia ni ini elok sangat. Dia tak bagi celah pun. Elok korang dah lah, murah. Yang ni ibu ambil kod yang ni pink nude. Ikutkan ibu ada 2 kod. Satu pink nude dan satu lagi yang jenis natural tau. Yang ni kod ibu natural baggy. So ibu nak letak dekat muka adik. Ni adik kejap ibu nak try. Ikutkan kod adik ni putih. Jadi kalau katakan tone korang tu memang kalau orang kata skin Chinese kan, korang boleh ambil white ivory ataupun yang pink nude ni. Okay, kalau katakan muka korang macam jenis-jenis macam kuning langsat ke, korang boleh pakai yang nude natural baggy ni. Lepas tu kalau katakan korang ada kulit tan, ada tan skin kan, yang ni natural tan. So kita nak letak yang pink nude ni dekat muka adik. Korang tengok ni. Ni adik tahu tak, nampak tak? Padahal adik lagi cerah daripada ibu tau. So ibu pakai yang pink nude ni. Elok. Okay, so kita letak dekat adik. Korang tengok sini. Kita letak sebelah tak letak Okey, macam adik ni sebelah ibu letak, sebelah ibu tak letak. Kalau korang boleh nampak sini letak dan sini tak letak. Adik ni dia lebih pada skin yang orang kata cerah tau. So yang ni dia nampak lebih fresh. Yang kat sini dia tak letak. So kalau ikutkan tepek sikit. Dia tak keluar apa? Ni memang tak ada kesan bedak tu. Itu yang best dia. Tak ada. So kalau korang dapat yang orang kata compact powder yang mampu milik, dia tak adalah mahal. So ibu rasa ni pun ibu banyak kot tau. Nampak tak? Ibu siap bagi semua kot sekali. So yang ibu pakai ni pink nude. Pink nude ni nampak lebih cerah sikit lah. Tapi tak apa, sebab dia tak adalah nampak orang kata terlalu cerah sangat. Sangat cantik Ibu tak pakai foundation tu yang ni. Ibu terus tepek bedak je sebab ibu nak balik kampung actually. Korang boleh klik kat beg kuning tu. So ibu nak finishkan adik punya muka lah kan. Takkan sebelah nampak orang kata fresh, sebelah lagi apa kat licin. Oh dapat licin, kita dapat licin. Nampak? Memang dapat licin pun. Kan licin ni. Klik kat beg kuning.